pada barisan mantap cukup memahami keperitan dan juga jerih-berih yang terpaksa dihadapi oleh mahasiswa kita dalam usaha untuk mendepani kos sara hidup. Kami tidak pernah nafikan perkara yang seperti itu, tetapi kami hadir pada hari ini bukan untuk menyatakan sokongan terhadap semua usul kerajaan secara membuta-tuli, tetapi kami telah pun meletakkan beberapa pendirian yang daripada awal telah pun diberitahu oleh sahabat saya tentang mengapa kami menyokong bahawasanya bajet pemotongan IPT ini dipotong. Pertama, tentang soal tidak membebankan mahasiswa. Kedua, tentang soal hikmah yang terpaksa yang perlu untuk kita terima. Yang ketiga, tentang soal kesediaan universiti untuk menghadapi perkara ini. Ini membuktikan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kami tidak pernah menyatakan bahawasanya kami menyokong secara membuta-tuli. Sebaliknya, kami menyokong usaha yang dibuat oleh kerajaan ini dengan pendirian ini. Itu perkara yang gagal untuk dipahami oleh mereka. Kedua, kalau tuan-tuan dengar apa yang diberitahu oleh saudara Fahmi Zainal dan juga saudara Kalavanan ini, tuan-tuan dan puan-puan, mereka hanya meletakkan andaian semata-mata. Kalau kita nak bercakap tentang soal andaian, kebarangkalian, lembu boleh terbang, tuan-tuan. Sebab kita nak tengok fakta. Sebab itu kita nak tengok fakta yang perlu untuk ditampilkan oleh mereka selaku pembakar. Barulah betul nak katakan kenapa kita tidak menyokong pemotongan bajet ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tidak apa. Kita tengok hujah yang telah pun diberitahu oleh saudara Fahmi Zainal tentang asas matlamat sesebuah universiti adalah untuk penyampaian ilmu, untuk penyampaian maklumat. Ya, kami tidak pernah nafikan asas matlamat universiti ini. Kami pun tahu, kami pun dibaca, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila kita bercakap tentang soal universiti, kita tidak pernah boleh lupakan juga tentang sektor-sektor yang melibatkan diri mereka dalam sektor pekerjaan. Sebab itu, apabila kita memotong bajet IPT ini, tuan-tuan, kita sebenarnya telah pun menggalakkan universiti-universiti ini supaya menjalinkan kerjasama dengan sektor-sektor dan juga agensi-agensi luar dalam usaha untuk memastikan apa? Apabila kita menghasilkan mahasiswa ini, mereka penuh dengan ilmu, mereka penuh dengan maklumat. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita sediakan mereka untuk juga memenuhi keperluan sektor industri. Itu perkara yang anda harus faham, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama. Kedua, kalau kita tengok lagi fakta yang telah pun dikeluarkan oleh saudara Fahmi Zainal, mereka mengambil fakta Oxford, Cambridge, Harvard dan sebagainya. Kami dah beritahu universiti-universiti yang berada di top 10 ranking dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, kebergantungan mereka kepada kerajaan persekutuan hanyalah sebanyak 30%. Tetapi kerajaan kita cukup baik, cukup murni, memberikan peruntukan sebanyak 75 sehingga 90% kepada setiap universiti awam, kepada setiap MBA. Di celah mana lagi kita ni tidak memikirkan tentang soal mahasiswa. Keempat, yang perlu untuk juga anda faham adalah tentang soal jaminan yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Apabila kita menurunkan harga ataupun menurunkan bajet IPT ini, tuan-tuan, kita tidak akan menaikkan yuran pengajian. Itu janji yang telah pun diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau anda tidak percaya jaminan ini, jangan salahkan kami. Anda buatlah perjumpaan untuk berjumpa pula dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Itulah sebabnya anda perlu membaca dengan lebih